para nabi telah pun berada di dalam kubur, ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kemudian alam yang berikutnya kita akan dibangkitkan. Inilah 4 peringkat kehidupan kita. Dikuatkan lagi ayat di dalam surah Az-Zumar apabila Allah berfirman, qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi kelompok ni dah masuk neraka, lalu dia mengatakan, wahai Tuhan kami, kamu telah matikan kami 2 kali. Ayat Quran letakkan mati dah, yang ni alam roh yang pertama dan alam barzakh, alam roh yang kedua. Wa ahyaitana sanataini, dan kamu hidupkan kami 2 kali. Hidup yang sekarang ni, yang kita hidup sekarang ni, kemudian hidup di hari akhirat. Fa'tarafna bidhunubina, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, ada tak jalan keluar bagi kami? Jadi kok kau nak tambah kehidupan atau kematian kali ketiga? Tak ada. Tuan-tuan dan puan, inilah kehidupan kita yang akan kita bicarakan insyaAllah lepas ni. Peringkat-peringkat ini menggerunkan bukan apa, alam roh yang pertama yang kita duduk tu, yang kita ada, kita takkan ingat, melainkan Al-Quran yang menceritakan. Al-Quran menceritakan, hadis menceritakan. Dalam Al-Quran dah ada 2 tempat yang Allah ceritakan, dan hadis banyak. Baik, di mana alam yang pertama kita hidup tu lama, hanya Allah yang mengetahui, nanti kita akan sampai. Tetapi alam yang kedua yang kita duduk ni kejap, yang Rasulullah mengatakan kebanyakan umur umat aku antara 60 ke 70 tahun. Sedikit sangat yang melepasinya, dan sebelum tu ada yang mati. Baik, 60 tahun, 70 tahun, berarti singkat tu, ya. Kemudian alam barzakh pula. Alam barzakh bagaimana? Kita lihat alam barzakh lebih lama daripada alam yang kita duduk sekarang ni. Alam barzakh Rasulullah SAW wafat dah 1400 tahun yang silam. Lama dah. Imam Syafi'i 1200 tahun yang lepas telah pun wafat. Nabi Adam lagi lah lama. Baca alam barzakh lagi lama daripada alam yang kita hidup sekarang. Kemudian Allah katakan, apa dia? Alam akhirat yang menurunkan kerana ianya kekal abadi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita dalam keadaan kekufuran. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan kepada kita perjalanan hidup yang begitu singkat sangat. Inilah hidup kita. Nanti saya akan kupaskan sampai tuan-tuan dan puan-puan tengok, ya Allah, aku duduk dalam dunia ni berapa lama sebenarnya di sisi Allah. Di sisi Allah kita rasa lama, 60, 70, 80. Tetapi di sisi Allah tu yang jadi perhitungan kita. Berapa lama sebenarnya? 1000 tahun sehari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita. Tuan-tuan dan perempuan, menakutkan sebenarnya. Bila dikira, lebih kurang 2 jam saja kita hidup di muka bumi di sisi Allah. Jadi apa yang penting dalam bab ini, kita muhasabah dulu, ya. Dan insyaAllah kita tengok dalam bab ini kertas yang pertama. Alhamdulillah, nak rezeki, ya. Saya terlupa nak beritahu photostat black and white, kami dibagi kalau alhamdulillah rezeki sini lah, ya, Masya Allah. Baik, pertama, tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah jadikan kita kena tahu bahawa Allah tidak akan sisirkan kita. Dia jadi makhluk ni, ya, bukan untuk bermain-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan Allah mendahulukan rahmat dia, kebaikan dia, kemaafan dia daripada dosa daripada murka dia. Berarti sifat Allah kepada kita begitu hebat, dia mendahulukan pengampunan dia daripada azab dan seksa. Oleh kerana itu datang kepada Allah, datang, ya. Baik, jadi kita lihat, oleh kerana Allah tidak akan membiarkan kita. Lalu gambaran yang saya bagikan ini di antara bagaimana petunjuk yang diturunkan kepada kita.
melalui Jibril, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, agama kita bukan agama akal. Agama kita tak boleh langsung dimasuki oleh akal. Kerana ini agama yang mana program yang Allah berikan. Yang urusan dunia lantak, itu terpulang kepada kita. Tetapi urusan agama yang bakal menentukan syurga neraka kita mesti mengikut program yang ditetapkan oleh Allah. Ini memang maklum. Ya, apabila yang mengeluarkan produk itu, ya, dia akan menghadkan, memastikan produknya sentiasa berkualiti. Tetapi sayang, manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab cuba nak masuki dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita lihat perjalanan agama wahyu ataupun agama Islam. Ini agama wahyu ataupun agama Islam yang mana pertama sekali dia bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman, tengok sebelah tu Allah mengatakan Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Okey, salah tulis ni. Ya, salah tulis sikit. Islam. Okey, Al-Imran. Jadi Allah telah mengisytiharkan agama di sisinya adalah Islam, tidak ada pilihan lain. Walaupun orang mempertengahkan apa juga fahaman mereka, tak boleh. Kerana ini agama Allah. Oleh kerana Allah telah mengisytiharkan agama ini adalah agama di sisinya adalah Islam, maka dia telah memastikan agama ini dipelihara. Okay? Ini produk Allah, ya, bukan produk Rasulullah. Rasulullah pun nanti kita akan terangkan satu persatu. Kenapa? Kerana ianya merupakan satu produk yang Allah berikan kepada hamba-Nya untuk menyelamatkan mereka di dunia. Okey, jom kita lihat berikutnya. Allah mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya ia turun dari Tuhan semesta alam. Okay? Kalimah ini amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah Rabb didahulukan. Masalahnya kita bahasa Melayu kita bila sebut Tuhan kita tak dapat membezakan. Tetapi bila Allah kata Rabb didahulukan dengan kalimah Rabb, dia bukan sembarangan. Kalimah ini hanya dimiliki oleh Allah. Tak ada siapa yang mampu membuat seperti mana Allah buat. Kalimah Rabb hanya dimiliki oleh Allah. Oleh kerana itu kita menyaksikan macam mana Fir'aun dia nak guna kalimah Rabb dalam surah An-Nazi'at. Ya, apa dia kata? Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan dia kalimah Rabb digunakan, aku Tuhan yang maha tinggi, aku Tuhan yang maha hebat, aku Tuhan yang maha pencipta, aku Tuhan maha bersifat keagungan adalah pada kalimah Rabb. Bukan sebarangan, ya. Tak ada siapa boleh memiliki. Oleh kerana itu kalimah Rabb ini merupakan satu kalimah agung. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu tentang kehebatan maksud kalimah Rabb, tuan-tuan akan jadi makhluk yang kecil di sisi Allah. Terasa kecilnya kita, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kerana kalimah Rabb itu melambangkan keagungan, kehebatan, ya, penciptaan, penguasaan, segala-galanya terletak kepada kalimah Rabb. Puncanya orang melakukan syirik disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul. Fir'aun bila dikata ana rabbukumul a'la, kita tahu Fir'aun tu Ramses berapa? Ramses tu ke? Ramses yang kedua tu, ya, yang dikatakan sama ada Ramses ketiga, kedua, begitu, ya. Sedangkan dia nak beranak, dapat anak seorang pun tak boleh. Nak buat anak untuk dia pun tak boleh. Tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah. Ganas, ya, sifat ni sifat yang jahat apabila dia mengambil sifat rububiyah, ketuhanan yang maha hebat. Okey, itu pasal syirik dalam bab rububiyah ini satu benda yang jarang berlaku. Tapi kalau berlaku, orang memang jahat sejahat-jahat. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini mengatakan
dan sesungguhnya ia turun dari Tuhan semesta alam yang telah dibawa turun oleh roh yang amanah, yakni Jibril. Okay? Al-Quran diturunkan Allah melalui Jibril, dan Jibril Allah katakan amanah. Okey, pertama, bila kita bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran, kita akan rasa gerun, rasa kagum, merasa rindu cinta kepada Allah. Dan pertama sekali, letakkan dalam hati kita, aku beriman dengan kalam Allah. Kenapa? Kerana kalau tak beriman, rasa tak ada apa-apa. Tapi bila kita beriman, kita akan yakin bahawa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nak menceritakan bagaimana proses wahyu itu sampai. Oleh kerana itu, Allah letakkan Ruhul Amin, yakni Jibril, yang mana dia adalah yang amanah. Jibril dia tak ada, dia turun dia ambil daripada Allah Al-Quran, bagaimana wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dia ambil tu, dia nak kurangkan sikit ke, nak tambah ayat Quran. Tak, itu bukan sifat Jibril. Dia adalah makhluk yang amanah. Bagaimana Allah bagi, begitulah dia sampaikan. Penting ya, benda ni kaedah yang penting ya. Kerana dan Jibril bersifat, ataupun para malaikat secara umumnya bersifat mengikut arahan Allah. Dia bukan ikut arahan manusia. Ya, ini yang penting ya. Ini merupakan usul, nanti kita akan bahas. Perkataan setengah orang tu dibatalkan kerana dalil-dalil menunjukkan para malaikat hanya mengikut arahan Allah. Ya. Baik, kita lihat. Kemudian Allah katakan lagi, di dalam hatimu supaya menjadi orang yang memberi peringatan dalam bahasa Arab yang jelas. Okey, berarti Rasulullah SAW adalah orang yang pakar bahasa Arab. Kerana dia berbangga, dia daripada Quraisy dan dia merupakan orang yang mahir dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW mengetahui setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dia faham, tuan-tuan dan perempuan, amat penting kaedah ini, bahawa Rasulullah yang mengetahui apa yang Allah nak. Abu Bakar pun tak terima wahyu, Umar tak terima wahyu, Osman tak terima wahyu, Ali pun tak terima wahyu. Hanya wahyu turun kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan seperti mana yang Allah nak. Okay? Seperti mana yang malaikat sampaikan dan Allah arahkan ikut. Tuan-tuan dan perempuan, ini usul dalam agama kita. Kerana apa? Kerana Rasulullah pun dia tidak membuat sesuka hati dia. Dia tak boleh buat suka hati dia. Misalnya, ya, macam setengah orang dia membaca hadis-hadis palsu, lalu dikatakan Rasulullah yang bercakap. Salah tu sebenarnya. Hadis palsu, hadis maudhu' dinisbahkan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tak pernah berbicara begitu. Dia bantainya. Tak boleh sebenarnya. Kita sendiri pun tak suka orang guna nama kita dan cakap tipu. Ini tak pula Rasul. Kerana berkata menipu atas nama Rasul, dia lain. Menipu atas nama, ialah kalau kita tengok isu-isu menipu atas nama orang besar yang tanda tangan pun menjadi isu yang besar. Penipuan yang begitu, ini kan pula agama. Al-kadhibu alayya laysa ka-kadhibin ala ahadin, kata Rasulullah. Menipu atas nama aku tak sama dengan menipu atas nama orang lain. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapa yang menipu atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Nampak tak? Okey. Jadi sekarang kita dah tahu bahawa wahyu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun tak boleh buat sesuka hati. Kita ingat Rasulullah boleh buat? Tak. Rasulullah pun tak boleh buat sesuka hati. Berdalilkan ayat Al-Quran. Okey, di sini kita lihat ayat dia. Okey, cuba tengok surah Al-Haqqah ni. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Jika
jika Muhammad, jika dia Muhammad Rasulullah mengada-adakan perkataan terhadap kami, Rasulullah menipu, ini Allah yang kata, berbahaya. Tuan dan perempuan, Rasulullah pun tak boleh disebabkan begitu. Apa Allah katakan? Kalau Muhammad buat begitu, nescaya kami akan menangkapnya, kami akan tangkap Muhammad, kemudian kami potong urat lehernya, kami bunuh Muhammad. Tuan dan perempuan, nampak tak agama kita bagaimana? Mana boleh dibuat-buat sesuka hati? Rasulullah pun tak boleh buat. Tiba-tiba datang masyarakat kita, nisbahkan kepada Allah perkara yang tak betul. Na'udzubillah min dzalik. Allah kata, jika Muhammad mengada-adakan apa yang tak pernah kami adakan, kami katakan, nescaya kami akan tangkap Muhammad, kemudian kami bunuh Muhammad. Subhanallah, keras ya? Ya, keras. Kerana ini agama Allah. Rasulullah pun tidak boleh berbicara mengikut sesuka hati. Dan akhirnya Allah katakan apa? Kamu akan dapati tiada siapa pun yang mampu untuk menyelamatkannya. Kamu tak akan dapat orang menyelamatkan kamu. Oleh kerana itu, kalau kita membaca hadis, kita akan jumpa kadang-kadang Rasulullah SAW bila sahabat bertanya, dia tak cepat menjawab, dia diam itu. Kenapa? Sebab yang mana dia menunggu wahyu untuk diberitahu kepadanya apa yang perlu dijawab. Termasuk dalam isu fitnah Aisyah bab berzina, berapa lama wahyu tak turun? 40 hari lebih. Begitu juga 3 lelaki yang tidak ikut perang Tabuk, lebih kurang 50 hari wahyu tak turun. Rasulullah tak boleh nak berkata apa-apa. Kenapa? Kerana ini agama. Bukan boleh nak buat sesuka hati dan Rasulullah nak cong dia cakap begitu begini. Oleh kerana itu Rasulullah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidak berkata mengikut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam surah An-Najm. Okey, jadi inilah Rasulullah SAW. Dia menyampaikan seperti mana yang Allah arahkan. Tuan-tuan dan puan, cantik agama kita, bersih. Apabila Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan, di sinilah yang kita lihat dalam gambar raja itu. Selepas Rasulullah adalah sahabat-sahabat. Siapa dia sahabat? Mereka yang bertemu dengan Rasulullah, syaratnya yang pertama bertemu. Kedua, beriman dengan risalah Rasulullah. Yang ketiga, mati dalam keadaan iman. Itu syarat menjadi sahabat, bertemu, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Okey, kerana Abu Jahal pun bertemu dengan Rasulullah, Abu Lahab bertemu dengan Rasulullah, tapi tak beriman dan mati dalam keadaan kafir. Okey, baik. Maka di sini kita lihat sahabat-sahabat, sifat dia sahabat-sahabat semuanya benar, bukan kaki kelentong terhadap Rasulullah. Mereka bukan begitu. Dan dikuatkan hujah di dalam surah Al-Fatah yang menceritakan bagaimana Allah telah meredai mereka. Allah menceritakan dalam surah itu, mengatakan kami tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka. Berarti benda yang baik dalam jiwa itu Allah tahu, dan Allah telah mengisytiharkan radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu bila kita membicarakan para sahabat, kita akan kata radhiyallahu anhu. Tapi yang lain, macam Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, dan macam orang kita pun rahimahullah. Okey baik. Saya boleh faham? Kalau tak faham, lepas kita tanya. Okey. Kenapa kita bicarakan dalam bab ini para sahabat? Kerana mereka orang yang pertama mendapat apa yang Rasulullah ajarkan, dan mereka tahu apa yang Rasulullah maksudkan. Ada satu perkara yang ada dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu. Para tabi'in melihat sahabat buat sesuatu yang mereka anggap bercanggah, beranggap canggah. Berkata khidbah, seorang lelaki dia tengok wanita,
yang nak dikahwini. Jadi bila tabi'in ni tengok sahabat buat begitu, lalu mereka tegur, kenapa entah buat begitu? Lalu sahabat mengatakan, kami tahu apa yang Rasulullah maksudkan. Nampak tak? Kefahaman para sahabat mengikut apa yang Rasulullah maksudkan. Itu dia. Itu pasal perbandingan kita dalam segi amalan-amalan yang mana ada hadis, yang mana bertepatan dengan Quran dan hadis, maka itulah jalan kita. Kerana Rasulullah yang menerima wahyu, maka dia tahu apa yang Allah nakkan. Baik. Kemudian kita lihat 3 kurun ataupun generasi yang terbaik. Ya, istilah kurun ini terbagi kepada 2 dalam bahasa Arab. Kalau kita kurun ni abad 100 tahun. Okey, tetapi pada bahasa Arab dia terbagi kepada 2. Pertama, kurun itu bermaksud 100 tahun yang dikaitkan dibangkitkan mujaddid pada tiap-tiap 100 tahun. Tetapi dalam hadis ni kurun maksudnya generasi. Generasi bapa, generasi anak, generasi cucu ataupun tok nenek moyang apa semua, itu generasi. Okey, maka di sinilah bermulanya perkataan An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman berikutnya, kemudian zaman berikutnya. Maksud di sini, di bawah pemeliharaan Allah ataupun kebenaran itu masih lagi berada dalam agama yang betul. Kenapa? Selepas kewafatan Umar, kematian Umar, maka fitnah dah bermula. Tetapi masih lagi ada sahabat-sahabat yang kuat yang mempertahankan. Maka itu generasi yang pertama. Kalau kita lihat zaman sahabat-sahabat itu adalah generasi yang pertama. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zaman yang sahabat-sahabat. Maksudnya penafsiran dia tepat. Agama di bawah para sahabat masih lagi berada di jalan yang betul. Summal ladina yalunahu, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in. Apa dia? Siapakah tabi'in ini? Ialah mereka yang bertemu sahabat. Walaupun mereka tak bertemu dengan Rasulullah, walaupun mereka berada di zaman Rasulullah, mereka tak bertemu dengan Rasulullah, dan beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Ya, mereka tak bertemu dengan Rasulullah, mereka bertemu dengan sahabat dan beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Contoh tabi'in Uwais Al-Qarni, ya, dari Yaman, dia di antara contoh. Bahkan Rasulullah menyebutkan, mentionkan nama dia pada para sahabat. Okey, Uwais Al-Qarni hidup zaman Rasulullah tapi tak jumpa Rasulullah. Ialah bukan senang Yaman dan datang ke Mekah. Dulu mana ada ya bas ke kapal terbang ke, tak ada. Okey, satu. Dan kedua yang masyhur, Najasyi, ya, pemimpin Habsyah yang menjaga para sahabat waktu berhijrah ke Habsyah yang kali pertama. Najasyi dia beriman. Dibuktikan dengan hadis bahawa Rasulullah SAW satu hari mengatakan, wahai sahabat, kita bangun untuk solat jenazah ghaib. Di sini datang hadis berkaitan dengan kita lakukan solat jenazah ghaib. Cuma kita ada kelainan sedikit, tapi solat ialah jadi khilaf ulama. Tapi asalnya Najasyi itu disebabkan tak ada orang yang tahu dia beriman, dan dia mati dan diuruskan secara Kristian, Nasrani, sedangkan dia mati dalam keadaan beriman kepada risalah Rasulullah. Oleh kerana itu Rasulullah kata, Jibril datang kepadaku mengarahkan aku melakukan solat ghaib untuk Najasyi. Itu je. Ya, di antara kes yang agak menarik, yang ulama mengatakan jika tidak ada orang yang menguruskan jenazah mengikut cara Islam, maka disunahkan untuk melakukan solat ghaib. Tetapi kalau ada, tak perlu. Kenapa? Mereka adalah orang yang melakukan fardu kifayah di pihak yang sana. Kecuali dalam isu-isu seperti kematian yang pernah kita kehilangan kapal terbang MH370 ke berapa, ya, mati tak hilang, tak tahu mana, ya, adakah mati, ya, maka di situ boleh. Ataupun seorang tu masuk hutan tak balik-balik, mungkin ditelan dimakan harimau, atau masuk sungai ditelan buaya, kan, maka itu pun termasuk dibenarkan untuk melakukan solat ghaib. Ya, baik.
Kemudian kita lihat lagi, jadi sahabat tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat, tak bertemu dengan Nabi, beriman dengan risalah Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Okey, tabi'in. Tabi'in. Okey, ini tabi'in ataupun orang yang selepas tabi'in. Orang yang selepas tabi'in, mereka yang bertemu dengan tabi'in, anak murid sahabat tadi. Ya, mereka tak bertemu dengan sahabat, mereka bertemu dengan tabi'in, anak murid sahabat, dan beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Di antara contoh tabi'in yang masyhur adalah Imam Syafi'i, tabi'in. Ya, Imam Syafi'i di kategori tabi'in akhir-akhir, yang termasuk Imam Bukhari, Imam Ahmad, ya, dikatakan mereka tabi'in yang terakhir. Ya, okey. Jadi mereka adalah contoh yang terbaik untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita nak faham Quran, penafsiran, ya, bukan semua orang kata aku kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, cukup. Tak. Kerana apa? Mereka kembali, lepas tu tafsir ikut akal. Tafsir ikut akal. Na'udzubillah. Syiah dalam bertafsir Al-Quran ikut akal, berbahaya. Sedangkan agama kita bukan akal, agama kita wahyu yang ditafsirkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka kalau ada penafsiran ini, bentuk dia 3 generasi yang terbaik, dan Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, insya-Allah penafsiran akan tepat, ya, dalam bab agama, bab Quran, bab hadis, munculnya generasi ini, maka penafsiran tepat. Okey. Kemudian barulah umat Muhammad. Kita lihat ayat di antara ayat yang mana Allah tetapkan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh lelaki mukmin dan wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu ketetapan, maka dia membuat pilihan yang lain. Barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka dia telah berada kesesatan yang jelas. Okey. Sultan dan perempuan agama kita cantik. Allah kata tak boleh kita dengan Allah, jangan main-main. Ya, macam mana anak dengan mak ayah, dia kena hormat, kena ikut arahan. Dan kita dengan bos kita pun begitu. Nak menggambarkan bahawa orang mukmin, orang mukminah, ya, bila bertemu dengan urusan Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Walaupun tak suka dalam hati ni, Allah tak suka aku, ya, tapi kena sami'na wa ata'na. Kamu berurusan dengan rajin. Masa contoh ada buat, kalau kita hayati solat kita tu bukan sembarangan. Bila saya itu yang saya kata, bila saya bicarakan kalimah Ra', kalimah agung sebenarnya. Bila sebut kalimah Ra', rasa gerun dalam hati, rasa kehebatan. Dia percaya kita ni kalau kita berada di zaman-zaman silam dulu, ya, disebut, ya, Genghis Khan misalnya. Tahu tak orang sebut Genghis Khan tu? Kenapa? Sifatnya yang zalim, sifat yang tak kira apa, orang takut. Dia serang Baghdad jadi padang jarak, padang terkumpul, bukan sebarangan. Orang takut. Polako datang bawa tentera dia, arahan Genghis Khan atau Kublai Khan. Orang takut, dengar tu dah rasa gerun. Kenapa? Ganas. Tapi kita ada masalah. Kita tak kenal Allah, sedangkan Allah mengatakan bila membicarakan nama Allah, sebut je nama, dah ada rasa ketakutan kerana kehebatannya. Dan saya ambil dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Pasal perbezaannya tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan iman ini, kita kena berlatih dalam beriman kepada Allah, kenal cipta kita. Sebab kita tak kenal, sedangkan dia Maha Agung, ya. Kalau zaman dulu raja agak ni, tapi kita zaman raja yang
berperlembagaan, dia tak berapa, dia lah lain sedikit. Tapi kalau macam itulah raja-raja yang cukup kita dengan Mao Zedong pun orang takut, Hitler orang takut, siapa lagi yang ditakuti, kerana mereka ni bersifat ganas. Tetapi dengan Allah ada cara. Ya, okey, kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, yakni sempurna imannya, itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu dia. Itu pasal contoh ada perempuan di antara orang yang akan dihidupkan hati mudah-mudahan kita semua. Apabila kita berdiri nak melakukan solat tu, berarti bukan sebarangan kita bertemu dengan Malikul Mulk, raja segala raja. Bayangkan kita nak bertemu raja, misalnya raja kita, Allah pelihara mereka jalan betul. Maka bila kita tahu nak bertemu dengan raja, agak-agak apa persiapan kita? Mesti pakai kemas kan? Itu pasal saya teringat Tok Nenek kita zaman dulu, waktu solat dia pakai apa? Pakai kain, tak pakai baju, pakai kopiah. Ataupun pernah tengok pakai baju singlet tu, dia nampak ketiak, pakai kopiah, pakai kain. Tuan-tuan dan perempuan, subhanallah, Malikul Mulk, raja segala raja, kita berhadapan dengan begitu. La ilaha illallah. Kalaulah tidak, Tuhan itu bersifat maha pengampun. Lama dah habis kita berhadap dengan Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan, datang dengan pakaian tu, pergi menghadap raja. Pakai t-shirt, tak pakai t-shirt ke, pakai kain, pakai kopiah, pergi menghadap raja. Orang kata gila kamu. Tiba-tiba menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempat. Oleh kerana itu baru kita nampak, takkan nak menghadap Allah dengan cara begitu, beradab. Kalaulah tidak Allah sebutkan subhanallah, kita pakai yang baik, lebih baik lagi kasih di hadapan Allah. Tapi nak ceritakan di sini, orang-orang mukmin bila disebutkan nama Allah ada perasaan gemetar. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita ni tidak gemetar? Itu yang jadi bila azan kita tak rasa apa-apa. Tetapi para sahabat bila mendengar azan, subhanallah, tinggal hatta dalam hadis mengatakan Rasulullah terus bergegas untuk pergi ke masjid. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah, Allah istiqamahkan kita semua. Dia datang ke masjid, datang penuh mengharap kepada Allah. Ya, nanti saya akan terangkan kalimah Rabb ini memainkan peranan. Mula-mula saya berfikir macam mana bila dikatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah kita akan rasa tenang. Saya cuba sana, cuba sini kan, baca Quran, tak terasa. Mula-mula saya tak faham. Saya pun, kita pun masih lagi di alam belajar. Satu hari nak jadi cerita, saya pasang klip video tu, Imam Shuraim baca Fatihah menangis. Imam Shuraim, Imam Masjidil Haram, dia baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menangis. Saya kata, tak mana menangis ni? Kenapa dia menangis? Mungkin ayat sebelum ni, mungkin dia rakaat kedua, ayat tu sedih, tapi kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kat mana sebenarnya? Di situlah alhamdulillah Allah buka, saya study balik, tengok, cek betul. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita tahu kalimah Rabb itu mengangkat darajat Allah dengan sebenar-benarnya, maka hati kita ada perasaan gemetar, rasa rindu, rasa marah. Ada kemanisan sedikit di situ. Subhanallah.
Bila kita sebut kalimah Allah, bagi saya insya-Allah tuan-tuan dan puan cubalah dia kena cuba. Bila disebut kalimah Allah ataupun kalimah Rabb, saya tergambar satu kerajaan yang hebat, kerajaan yang maha agung. Tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan dan puan Allah bagi gadget handphone tu, cuba tengok yang berkaitan dengan angkasa raya. Yang saya katakan, cuba tengok galaksi. Bila dia letak dot, you are here, kamu di sini. Tahu tak, dia dot tu titik yang mana bumi pun tak nampak. Bumi tak nampak. You are here. Dia kata, saya terlihat galaksi yang besar itu. Kita ni galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kita tak ada apa-apa. Kalau Allah nak hancurkan dalam sekejap mata, boleh hancur. Oleh kerana itu rasa rindu, rasa takut pada Allah tu, dia muncul dengan fahaman yang begitu. Nanti insyaAllah kita akan bicarakan dalam bab ini. Okay, jom kita lihat lagi. Jadi orang mukmin dia kena sambut seruan Allah tanpa banyak pilihan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah. Apa yang dilarangkannya, maka tinggalkan. Itu dia. Ya, tak ada Rasulullah, begitu urusan kita. Ya, jangan kita bicara banyaklah dengan Rasul kan. Kita dah mengucap kalimah syahadatain, ya Muhammad Rasulullah. Itu pasal kalau kita faham Muhammad itu utusan Allah yang maha hebat, tapi ya sami'na wa ata'na, kita tak akan melanggar dia. Kemudian Allah mengatakan lagi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikut Rasul. Ya, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan, secara kasar kita nampak dah perjalanan agama kita. Agama kita ni dah sempurna berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum, aku telah sempurnakan agama ini kepada kamu. Okay? Jadi agama kita telah sempurna. Itu yang terbaik, ikut je lah ya. Apa yang Rasulullah kata, ikut je ya. Jangan banyak cakap, jangan banyak enak. Jadi di sini Islam adalah agama wahyu, agama yang Allah programkan, ia bukan agama akal. Jika sesuai atau tidak dengan akal, maka ketaatan secara mutlak adalah wajib, tiada pilihan. Kerana Allah yang mencipta kita, maka dia tahu apa yang kita perlukan. Alhamdulillah. Okay, boleh faham ya? Boleh? Okay. Sekarang kita bicarakan satu perkara yang besar juga, yang mana seperti mana yang tuan-tuan dan puan tahu tadi, bahawa kehidupan kita ada 4 peringkat. Mati, alam roh, yakni kemudian okey, mati satu peringkat kehidupan di sini yang kita hidup sekarang. Lepas tu mati, kematian alam roh yang kedua. Lepas tu alam yang dinamakan alam akhirat. Kita akan bicarakan. Namun di sini saya suka membicarakan kenapa kita kena tahu siapa kita sebenarnya, siapa pencipta kita. Okey, dalam bab ini kejadian alam semesta, persoalan yang baik hanya Allah yang mengkhabarkan. Kenapa? Bila bab berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, kita tak tahu. Walaupun Stephen Hawking mendatangkan dengan teori Big Bang dia, agak menarik ya. Stephen Hawking membenarkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya melalui teori Big Bang. Dia ada 7 peringkat, tetapi sebenarnya Allah katakan 6 peringkat. Peringkat yang ke-7 itu dia lain sedikit. Okey, maka di sini kita cuba lihat. Pertama, dalil yang pertama, kenapa berkaitan dengan alam ghaib begini, penciptaan langit dan bumi, tak boleh guna akal. Ya, tak boleh guna akal, melainkan kita beriman kerana Allah yang menjadikan. Okey, kita sebab zikr fi zikri kull syai'.
Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, pernah aku di sisi Nabi SAW, kemudian ada seorang yang bertanya, lalu Nabi menjawab, Allah telah ada dan tidak ada yang sesuatu pun terjadi sebelumnya. Maksudnya tidak ada apa yang berlaku sebelumnya dan tidak ada makhluk yang ada sebelumnya. Berarti Allah wujud, ya, mendahului segala-galanya. Dia memang ada, jangan bicara. Kita beriman ya bahawa dia ada tanpa siapa pun ada. Kemudian Allah telah ada dan tiada sesuatu pun yang terjadi sebelumnya. Arasnya berada di atas air. Kemudian Allah mencipta langit dan bumi, dan Allah menetapkan segala sesuatu di dalam kitabnya. Maksudnya kemudian Allah cipta aras dan cipta lautan. Yang menjadi perbahasan ulama, yang mana dahulu, aras ke lautan? Ya, hadis-hadis semua. Jadi kita tak mau masuk khilaf-khilaf pembahasan ulama, tapi dua tu makhluk yang awal diciptakan, dan yang akhir tiga, yang ketiga itu adalah qalam. Oleh kerana itu tiga benda ni makhluk yang terawal dijadikan. Okay, kita lihat dalil yang kedua. Hadis yang pertama tadi riwayatkan oleh Bukhari. Biasa bila sebut Bukhari kita tak buat sahih, tapi kita ringkaskan untuk semua faham. Daripada Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam wa qala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Sesungguhnya perkara pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Tiga yang pertama, salah satunya ialah pen. Okey, pertama, tuan-tuan ada perempuan, bila kita bicara pen, jangan otak kita ingat pen kita ni. Tak. Bila kita bicara alam gaib, biarkan. Wallahu a'lam. Kita beriman dengan kedudukan adanya pen, tapi yang layak Allah memberitahu kepada kita, dia beritahu, maka yang mana kita tak tahu, diam je. Beriman. Sesungguhnya perkara pertama yang dicipta oleh Allah adalah pen. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pen itu berkata, wahai Tuhanku, apa yang perlu aku tulis? Allah berfirman, tulislah ketetapan segala sesuatu hingga hari kiamat. Okay? Jadi tiga makhluk, aras dan lautan di atas sana, Allahu'alam. Kita tak mampu ya. Saya tertarik perkembangan ahli astronomi membicarakan, saya cukup suka ya. Sangat-sangat suka. Kenapa? Melihat kebesaran Allah satu dan kerdilnya kita dalam alam semesta. Memang menarik perkembangan. Dan saya bila dengar satu perkataan yang terbaru ni, saya rasa gurul sikit ya. Gurul. Nanti kita akan kupaskan. Baik. Kemudian daripada Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasulullah sabda, kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah, qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan ketetapan ciptaannya 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Baginda bersabda lagi, suatu itu arasnya di atas air. Okay, hadis ini yang membicarakan aras, air dah ada dah sebelum qalam dicipta. Okey, kita habiskan sikit lagi. Kemudian bila kita membicarakan hari dalam hadis dan ayat Al-Quran, ia merupakan istilah masa di sisi Allah. Ini kerana kejadian matahari belum wujud lagi di sisi kita. Sehari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita. Okey, ini ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhliqallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad supaya disegerakan azab, padahal Allah sama sekali tidak akan memungkiri janjinya. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut pengiraanmu. Okey, jadi ini di antara perkara yang perlu kita hitungkan balik nanti ya. Kita akan bicara seterusnya. Okey, kita ambil lagi, kita habiskan page ni. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala.
Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari ataupun 6 masa ataupun 6 peringkat, dan arasnya berada di atas lautan untuk menguji kamu, siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya. Saya beriman dengan ayat ini, ya. Itu di antara amalan yang terbaik. Berimanlah apa yang Allah cerita. Dan yang kelima, ini di antara perkara yang menarik. Oleh kerana itu, mereka yang minat sains, mereka menyaksikan banyak benda yang Allah ceritakan. Ini di antara yang berlaku dalam siri teori Big Bang. Ya, saya agak tertarik kerana teori itu mengatakan seperti mana Al-Quran katakan. Ya, Allah dah sebut lama, Stephen Hawking baru je tahu. Okey, baik, kita habiskan. Allah katakan, awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang yang kafir itu mengetahui bahawa langit dan bumi itu pada asalnya bercantum, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan daripada air segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak mahu beriman? Tuan-tuan dan perempuan, ni datangnya teori Big Bang, ya. Agak dah masuk bidang sains, tapi inilah asalnya. Dalam surah Al-Anbiya mengatakan bumi dan langit bergabung. Macam mana kita nak sebut, macam buah kelapa tu, ya, kelapa dengan luar tu apa orang panggil? Sabut. Ha? Sabut dah. Sabut. Oh, dah lupa. Baru lupa sekejap dah. Okey. Baik, sabut, kelapa dalam. Okey. Asalnya bumi itu di dalam dan sabut tu langit. Lalu Allah katakan fafataqna, lalu berlaku ledakan. Ibnu Abbas mentafsirkan. Saya begitu bila tengok Ibnu Abbas mentafsirkan, saya kata dahsyat. Ya. Kefahaman Ibnu Abbas datang daripada Rasulullah. Rasulullah yang mengkhabarkan bagaimana satu ledakan itu berlaku disebabkan angin kekuatannya kuat, dikatakan. Ibnu Abbas mengatakan begitu. Berarti Ibnu Abbas punya ada bab teori Big Bang. Dahsyat ya. Allah dah khabarkan. Stephen Hawking baru je. Bayangkan ledakan itu, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan satu benda meledak tu berkembang yang dikatakan masih lagi alam semesta ini berkembang. Ya, gambar ni di belakang, kita tengok gambar ni. Ya, cukup kita tengok gambar ni, ya, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dalam internet, ya, maklumat-maklumat tu. Saya agak menarik, tertarik dengan teori yang terbaru yang mereka katakan. Selepas ledakan itu, ya, tengok gambar ni. Selepas ledakan tu, tengok dia macam bentuk apa ni? Kon bukan? Kun. Macam bentuk trompet. Dia trompet. Ya, saya akan bicarakan. Saya tengok tu terkejut saya. Bila itu yang saya dapati dalam tempoh minggu ni, bila saya bicara tentang astronomi, memang ini di antara menggerunkan. Kita akan ceritakan kenapa menggerunkan. Kerana Allah dah khabarkan melalui lisan Rasulnya. Cuma saintis sekarang membahaskan, adakah kita dalam kelompok dalam bentuk trompet ni aja, ataupun di luar sana, bagaimana kedudukan Maha Suci Allah dalam ilmunya. InsyaAllah kita akan sambung pada kalau ada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Baik, insyaAllah mudah-mudahan, maaflah ya, agak lebih sikit waktu dan juga maklumat yang kita bagi. Mungkin adik-adik kita tak faham, tapi alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, begitulah keadaan kita yang terdiri tak ada apa-apa. InsyaAllah kita akan bicara pada pelajaran yang akan datang bagaimana perjalanan hidup kita bermula. Yang Allah katakan dia telah mencipta program itu telah bermula 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dijadikan. Menarik, kita dah ada dalam program tersebut. Kita semua ni dah ada. Dan saya akan bicarakan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.